Keputusan rayuan SIS Forum Malaysia untuk mencabar fatwa dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama Selangor yang mengisytiharkan pertubuhan itu sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam akan diketahui 19 Jun ini. Perkara itu dimaklumkan oleh Peguam Datuk Zainul Rijal Abu Bakar yang mewakili Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Selain Jawatankuasa Fatwa, turut dinamakan sebagai responden dalam rayuan itu ialah Majlis Agama Islam Selangor, MAIS dan Kerajaan Selangor. Pada 21 Ogos 2023, Mahkamah Persekutuan memberi kebenaran kepada SIS Forum dan pengasasnya, Zainah Mahfuzah Anwar, untuk meneruskan rayuan mereka terhadap keputusan Mahkamah Rayuan pada tahun sama yang menolak rayuan SIS Forum untuk membatalkan fatwa itu. Mahkamah Rayuan dalam keputusan majoriti 2-1 memutuskan fatwa yang disediakan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor bukanlah keputusan muktamad dan dengan itu tidak boleh dicabar melalui permohonan semakan kehakiman. SIS Forum dan Zainah merayu kepada Mahkamah Rayuan selepas mereka tidak berjaya dalam usaha di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan fatwa berkenaan. Permohonan semakan kehakiman mereka ditolak oleh Mahkamah Tinggi pada 27 Ogos 2019. Fatwa itu yang diwartakan oleh Kerajaan Negeri Selangor pada 31 Julai 2014 mengisytiharkan bahawa SIS Forum individu dan kumpulan yang mengamalkan fahaman liberalisme serta pluralisme sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Fatwa itu juga mengarahkan mana-mana penerbitan yang mengandungi pandangan liberal dan plural hendaklah diharamkan serta dirampas, selain meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menapis laman sesawang sosial yang bercanggah dengan ajaran Islam serta hukum syarak. Sementara itu, JAIS meminta semua masjid dan surau solat Jumaat di negeri itu agar mengadakan solat sunat hajat untuk memohon pertolongan Allah berhubung kes tersebut.